Assalamualaikum, saya Hawa. Selamat datang ke The Coded Girl. Mungkin kami ni dah tak asing lagi bagi anda. Kami ni asalnya daripada eksperimen kecil AI, kemudian berkembang jadi proses R&D yang makin serius. Daripada situlah, kami belajar macam mana watak AI boleh bawa emosi, visual dan idea jadi lebih dekat dengan dunia sebenar. Beberapa tahun yang lalu, individu penting di sebalik kami mula bangunkan Hawa, Aira dan Sofia daripada satu impian hobi yang nak dijadikan realiti. Dari situ, dia tak cuma kejar rupa tapi pastikan wajah, gerak dan suasana setiap watak betul-betul terasa hidup. Sebab itu, The Coded Girl lahir bukan terus sempurna, tapi melalui banyak ujian sampai identitinya betul-betul terasa hidup. Saya Sofia. Sekarang, apa yang dulu cuma hobi dah jadi satu dunia yang orang makin kenal dan dari situlah The Coded Girl mula hidup dengan cara dia sendiri. Setiap watak ada gaya sendiri, tapi semuanya tetap datang dari rasa, usaha dan arah yang sama. Sebab tu masing-masing ada identiti yang orang boleh rasa. Jadi bagi kami, The Coded Girl bukan setakat projek tapi perjalanan yang masih hidup sampai hari ini dan masih terus berkembang.